Dia nak beli barang dagangan semua sekali. Masalahnya dia beli dia tak bayar. Dia janji dia nak bayar esok tapi dia tak bayar. Maka Zubaid tadi rasa dia ditipu, rasa teraniaya. Pemimpin yang terkemuka kita panggil menteri. Ada seorang menteri yang tipu dia. Maka dia pergi jumpa dengan pemimpin-pemimpin yang lain, menteri-menteri yang lain. Dia minta tolong untuk membela dia. Bantu dia dapatkan balik hak dia. Ataupun dapatkan balik bayaran yang sepatutnya terima. Menteri-menteri lain tak nak bantu dia. Sebab orang waktu tu nak jaga periuk nasib masing-masing. Semua takut. Kalaupun bukan takut, semua tak nak membela dia tu. Jadi apa yang berlaku di kisah Halful Fudul ni tuan-tuan, Zubaid ni jumpa dengan beberapa orang, lebih kurang 5 dan 7 orang yang sanggup bantu dia. Dan mereka semua ni, 5 dan 7 orang ni berkumpul di rumah Abdullah ibn Jund'an. Dan termasuklah kata Rasulullah, aku sendiri menyertai pakatan ini. Okey, pakatan ni lebih kurang 5 dan 7 orang, tak ramai pun. Tapi bila ada kesepakatan, ramai-ramai ni dengan hati yang berani, dengan hati yang nak menolong, bersepakat pergi rumah Ash bin Wa'il tadi. Rumah Ash bin Wa'il, apa dia buat? Dia gertak. Dia gertak. Hang kena bayar. Hang ambil hak dia. Kami semua dah bersetuju untuk tuntut bela. Agak-agak waktu tu apa? Allah mencampakkan rasa takut tuan-tuan dalam hati Ash bin Wa'il ni walaupun dia pemimpin. Dan dia bayar juga. Dia bayar, dia kena bayar dan dia bayar. Maka Rasulullah kata, kalaulah ada lagi perjanjian seperti ini, ada lagi ikrar macam ni, aku akan turut serta kerana ini ikrar yang adil. Ini ikrar menuntut bela. Lebih kurang macam tu dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah tak para sahabat selepas Rasulullah jadi rasul. Baik, habis dah 2 kisah yang saya tarik keluar tadi. Kita nak masuk kisah Rasulullah dilantik menjadi rasul. Hari ini kita ada jadi imam. Hari ini kita ada jadi manager. Hari ini kita ada jadi programmer. Kerja kita ni, tanggungjawab kita ni membebankan kita. Ada yang tak berat sangat, ada yang berat. Pemimpin-pemimpin kebanyakannya berat. Rasulullah tak pernah terfikir pun bahawa baginda akan dibebani dengan tugasan yang paling berat di dalam alam ini, iaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Untuk kenalkan kepada orang dalam dunia ni bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku Rasulullah adalah pesuruh Allah. Subhanallah. Waktu 30 lebih tu, dekat-dekat umur 40, Rasulullah banyak kerosakan yang berlaku di kota Mekah. Ada orang berzina, ada orang minum arak, ada orang berjudi. Jadi kerosakan yang terlalu banyak, bahkan membunuh. Rasulullah tak tahan dengan orang-orang yang hati suci, tuan-tuan. Kita sendiri tak tahan berada di dalam suasana kerosakan. Jadi Rasulullah buat keputusan untuk menyendiri di Jabal Nur. Jabal Nur bukit, atas ada Gua Hira. Dekat Gua Hira tu tempat Rasulullah berkhalwat. Duduk situ beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syaki baki syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dekat-dekat jadi rasul tu, Rasulullah dengar ada orang bagi salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tengok belakang. Tak ada siapa pun. Beberapa hari lepas tu sama juga. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tengok belakang. Rupanya batu bagi salam, tuan-tuan. Sampailah pada malam yang ditakdirkan 17 Ramadan. Allahu Akbar, no? Malam yang penuh dengan sejarah. Rasulullah beribadah seorang-seorang dekat Gua Hira. Datang seorang lelaki berpakaian putih.